And she even bagi kulit ayam dekat my crush. Siawak kulit ayam bro. Yeah, that's the biggest red flag tu. Kulit ayam bro. Serius dalam tu dia cakap pasal kulit ayam juga. Iya, sabar dia. Guys, kalau melibatkan kulit ayam, it's a red flag bro. Kulit ayam bro. Itu benda paling Chicken skin. I mean, if you bagi you punya kulit ayam tu means you suka dia kan? Betul, aku setuju. Kalau kau bagi kulit ayam dekat pasangan tu, pasal kau suka dia. Podcast. Sembang sampai lebam. Hai, Assalamualaikum. Selamat Maju Jaya Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Saya Hafiz Azman. Jangan lupa afundi saya, Bangkai punya. Hai, Assalamualaikum Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Jangan lupa apundi saya Fitri. Kasih goyang lah. Makin tiap minggu makin annoying aku tengok. Makin nak afundi keluar. Rasa nak Korang minta, aku bagi. Hai, Assalamualaikum dunia. Jangan lupa afundi Rush dan Alright, yeah. Hai semua. Ramai. Okay. Hai. Seperti biasa, jangan lupa afundi Paan. Sial kau. Itu personal. Sorry. Kalau korang tengah tengok atau korang tengah dengar, maksudnya korang dalam podcast Sembang sampai lebam. Alright. Okay. Sekarang kita orang kata apa, dah minggu keempat dah kita buat pasal Akademi Fantasi ni. Fantastic ni. Fantastic baby. Yes. Jadi sebab minggu lepas kita banyak fokus pada diri kita sendiri, pasal adik-beradik and all. Kali ni kita nak fokus pasal diorang Kau sebaran sangat kan ni? Bukan baran. Kau faham ke apa aku rasa? Okay lah. Okay, nak cakap ini dah tadi. minggu ke apa lah? Keempat. Tak, masa aku dah 3 minggu Betul. Aku berhak untuk marah sekarang. Ya, sebab sekarang kau host kan. Okay. So kita nak cakap pasal diorang pula kali ni. Apa maksud kau? Maksudnya macam aku dah settle ke semua? Dah. Dah. Okay. So lepas disebabkan minggu lepas kita bincang pasal family, adik-beradik kita, sesama stek. Jadi minggu ni kita nak bacalah korang punya confession. Kau yang nak buat confession tadi. Aku cakap apa dah settle lah. Aku cakap oh my god. Aku tanya hari nak cakap apa sebenarnya ni? Aku nak bagi tahu pasal confession yang kita dah bukan pilih. confession kau Bukan. Confession kau bila nak beritahu? Kita bagi masa lah dekat dia. Bila dia selesa nak share kita. Aku nak kacau. Aku memang akan bagi dia marah punya. Aku akan marah lah. Bila kau nak marah? Nanti aku marah lah. Jauh waktu kot kau kena marah. Sabar. Ingat confession kau. Untuk kau rasa okey ke? Aku rasa okey je. Sebab sekarang ni aku macam mana pun, apa yang jadi kat dunia ni, macam aku cakap minggu lepas, apa-apa pun kita hanya perlu tengok ke depan. Betul. Kalau kau tengok belakang, aku potong kau cakap. Sebab kalau kita tengok Adan. Asal? Kau cakap lah apa aku nak cakap tu. Kau host asal pula aku nak cakap? Mana aku? Untuk share kau rasa okey ke? Tak tahu lah. Nanti lah. Tengok macam ni. Macam mana. Jangan tekan-tekan Okey lah macam ni lah. Biar aku share. Hai. So yelah macam saya sebut tadi. Apa yang kau sebut? Minggu lepas kita dah share pasal kita. So minggu ni nak share pasal apa? Fokus pasal confession yang confession orang dah tulis. Adan. Confession yang diorang dah tulis. Kau marah? Diorang siap buat janganlah. Kalau kau marah ada kau. Aku tak nak dah. Banyak tu. Aku sekarang aku rasa aku kena ada that positive mindset. Tak semestinya marah tak ada positif. Tapi aku hidup dengan kau susah nak ada positive mindset. Aku bagi kau negative mindset ke?
Banyak. Semua positive mindset Dah lah aku bagi tau. Nanti aku nangis. Nanti aku nangis. Tak, aku bukan cakap pasal benda ni. Pasal benda aku apa saja ni? nak bagi kau marah. Itu je. Tak adalah. Aku rasa aku kena positif sekarang. Sebab tak boleh lah nak marah-marah saja kan. Marah konten. Bukan marah-marah betul. Oh, marah konten aku okey lah. Tapi bukan sekarang lah. Kalau aku dah rimbat muka kau. Kenapa bukan sekarang? Apa yang terjadi minggu ni? Konteks kita shoot ni sebelum Astagfirullah. Aduh, ya Allah. Sebelumnya kita dapat tahu di mana confession yang kita dapat ni sangat-sangat banyak sebenarnya. Ya, nice betul. save Betul, dan sangat banyak bro. Dan Sangat-sangat banyak. kita orang pun sangat menghargai confession yang korang hantar ni. Banyak sangat benda yang kita perlu filter juga dan kita perlu pilih juga. Jadi Adan, tanpa membuang masa, kita boleh bagi tak stage ni dekat Fikri Latif untuk dia cerita pasal confession yang telah dia pilih. Okay, sebelum Fikri Latif punya confession, aku nak start dengan confession aku dulu. Boleh? Silakan Tapi apa nama segmen ni? Anda confess, Kami digest. Kita tukar sikit boleh? Ha? Harit confess, kami digest. Not yet lah. Tak ada. Bukan ada apa-apa, saja mengacau. Mungkin jadi fit confess, kami betul. digest. Tapi Arif sebelum tu kena janji kat kita orang jangan pergi mana-mana podcast dulu sebelum podcast. Aku tengok juga ada yang nak bayar tau. Ada yang nak bayar. Kita tong-tong kita tong-tong bayar hari ni. Tapi aku rasa dia tak buat macam tu kot. Mana kau tahu? Kau kenal aku ke? Apa dia? Kau kenal aku Sebab ke? aku kenal lah. Sebab apa sangat ada benda yang orang panggil hanya untuk view semata-mata. Betul. Bukan untuk belajar. Ambil kesempatan, Ataupun right? ada ambil kesempatan. Sebab ramai sekarang ni podcast ni dah macam cendawan. Betul. Tapi kita kena tengok lah, adakah cendawan tu beracun ataupun cendawan tu boleh makan. Betul. Kalau kau pergi salah, mungkin beracun matilah. Mati nak. Itu je. Itu yang kita tak nak lah. Itu kita tak nak. Tak apalah, view kita tak banyak sekalipun. Sabar. Walaupun ada orang komen yang macam siapa nak tengok view dah tak ada apa semua, baik tengok benda lain lah apa semua. Like we say, kita tak fokus benda-benda yang mendatangkan Negativity. ataupun menunggang. Tapi dia baru je sebut benda tu menunggang mana-mana isu. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Tapi kalau dalam isu tu di dalam kelompok kita, why not? So boleh diketengahkan lah. Sebab aku tak tahu aku cakap apa ni. Tapi kalau nak kata kalau yang macam kau cakap tadi, ada orang cakap podcast kau ni view dah rendah, siapa nak tengok kan. Kalau kita kumpul 24 jam 10,000 view kita untuk episod baru. Kalau 10,000 orang kumpul dalam rumah ni, kau rasa ramai tak ramai? Kau bayangkan Penuh. 10,000 orang satu minggu kita kutip RM1. Uish, seminggu kita dapat 10,000. Kau kali dengan 12 minggu. Berapa? Aku pun tak boleh fikir sekarang. 120,000? Banyak sangat kosong. 12 minggu 12 120,000. 120,000. Kau beli. Aku bukannya untuk dia jual. Oh iya ke? Kau bukan tak jual Kan. Sebab aku nampak kau for sale. Kau mau dapat Oh. Jadi dua, for sale atau for sale. For sale sebelah kau tu. Okey lah, tanpa kita membuang masa. Sikit lagi jadi resell. Tanpa, Okey, tanpa kita kita membuang tanpa kita membuang masa dan apa kata kita start dengan Fikri. bukan Fikri, confession. Kau kata tadi kau nak Aku cakap okey. confession kau tu. Okey, confession aku Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Confession Bismillah. anda dengan mengisi ruang ini, anda bersetuju. Bukan. Itu Okay. itu disclaimer untuk confessor. Kita fokus on confession today. Okay, dan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hi Stok. Waalaikumsalam. Jangan Saya pegang mic. Lily. Waalaikumsalam. Jangan pegang mic. Saya Lily, bukan nama sebenar. Oh, semua orang macam tu Tujuan saya menulis ini sebenarnya saya nak cari tempat meluah berkenaan dengan masalah yang saya tengah lalui. Bukan soal cinta. BTW. By the way. Okay, straight to the point. Saya ada seorang kawan. Kita boleh gelarkan dia sebagai Aminah. So, Do ke Minah yang mati dulu? Mina. Kita pun tak tahu. Saya dan Aminah ni kenal masa saya diploma. Actually, baru sahaja. Sekarang, kami dah masuk tahun ketiga. Dan sepanjang pengajian, saya duduk dengan dia sebagai roommate. Dia baik. Dia pembersih. Dia pandai. Dan bukan tipikal roommate tak ada common sense. Tapi, saya agak bitter dengan dia. Okay, saya minta maaf kalau semua orang rasa saya ni busuk hati. Sebab saya pun rasa saya busuk hati. Dari dulu, saya dididik untuk solat 5 waktu. Tak kisahlah waktu-waktu
Tak kisahlah awal waktu ke, hujung waktu ke, janji solat. Malas atau penat sekalipun, solat itu penting. Before ni, saya pernah duduk asrama dan circle saya semuanya Alhamdulillah solat. Cuma kali ni saya bitter sebab roommate saya tu tak solat. Tapi result dia bagus. Taklah fall flat, tapi lebih dari saya. Saya tak rasa culture shock sebab solat ni wajib untuk orang Islam, bukan trend. Dengar tu Fik. Saya tak. Maksud aku untuk semua dengar semua. Fik, Arif, Baan, Adan. Okey. Tak baik bodoh tu. Okey, saya tak nak sentuh bab rezeki sebab itu takdir Allah. Siapa yang nak persoalkan? Cuma saya ada rasa busuk hati sampai saya rasa nak kunci bilik ni every time dia keluar. Saya start bitter since minggu lepas daftar college. Masa tu saya gelabah waktu Zuhur dan nak habis. Tapi dia tak pun. Dia pernah ajak saya turun exam awal. Padahal masa tu belum azan. Jujur saya benci dia sangat-sangat. Saya nampak dia ni fakir. Fake. Pernah bulan puasa dia puasa tapi tak solat. Dia tak solat wajib tapi dia buat solat sunat tarawih. Bila nak exam dia solat tapi tak solat penuh. Tapi dia buat istikharah. Sebab dia bangun awal pagi untuk study. Saya rasa dia fake sampai saya tak nak pandang dia. Every time dia bentang sejadah, saya jeling dia sebab saya tahu itu sementara je. Nanti dia buat balik perangai dia. Bilik kami pernah kena kacau. But Alhamdulillah, dia yang kena. Salah kan aku gelak kan cakap aku tak ada empati pula. Astagfirullahalazim. Tak baik Dan, tak baik. Astagfirullahalazim. But Alhamdulillah dia yang kena. Saya tak rasa tak patut pakai Alhamdulillah. Tapi tak apa. Saya baca confession dia je. Saya tidur mati time tu. Masa tu saya ingat dia insaf. Sebab bagi saya, if kita solat penuh, mengaji benda tu tak nak dekat kita. Tapi tidak. Accident tu masa kami semester 1. Sekarang kami dah semester 5. Dia masih on off solat. Every time cuti tak solat. Weekday dia solat subuh sebab bangun pagi. Tapi Cuti maksudnya datang bulan ke apa? Mesti lah tak kan? aku rasa cuti Sam kot. Kan cuti dia solat juga. Dia lelaki perempuan ni. Perempuan lah. Kau ni. Every time cuti? Dia tak solat. Mungkin Sabtu Ahad kot. Okay, teruskan. Weekdays Sabtu Ahad. Okay. Weekdays dia solat subuh sebab bangun pagi tapi dia skip asar dengan isyak. Kalau dia terlibat dengan AJK program. Mula-mula saya boleh husnuzon. Tapi lama-lama saya rasa dia macam permainkan agama dia sendiri. Pernah seminggu berdiri dia solat. Saya ingat dia dah berubah. Nak sedawa. Tapi tak. Minggu depannya dia skip banyak solat. Saya pernah kejut dia untuk subuh masa SEM 1 tapi dia tak bangun walaupun mata dia celik je sebab dia jenis senang bangun. Saya selalu positifkan diri saya macam tak apa dia tengah try untuk belajar solat dengan konsisten. Tapi takkanlah masa nampak saya solat pun dia tak try untuk teruskan konsisten dia tu. Sedangkan saya solat depan dia. Saya tak kata saya baik. Cuma saya nak roommate saya solat. Itu sahaja. Tak minta lebih pun. Saya pernah nak try tegur dia tapi dia bukan jenis mudah ditegur. Jadi saya decide untuk tak tegur dia. Saya fikir sebab dia ada mak ayah untuk tegur bab agama. Dulu saya pernah tegur dia sebab main dating apps dan keluar dengan lelaki yang dia tak kenal. Tu pun rasa awkward. Saya taklah baik tapi saya cuma nak dia jaga jangan permainkan agama. Saya pernah terfikir nak tukar roommate tapi saya tak tahu orang lain macam mana dan saya tak nak selfish. Terima kasih dah thank you luangkan masa bahas isu ini. Maaf kalau terkasar bahasa dan terguris hati. Bye love. And by the way, Adan memang handsome. Tak ada tu, tak ada. Betul ada. Tak ada. Thank you guys. Dan cute. Alright. Yang ni bukan pasal awet. Berat lah. Ni berat lah sebenarnya. Boleh tak? Aku nak cakap satu lah. Satu je. Aku cakap je. dua. Okay. Satu je. Kan? Pasal solat, agama ni kan. Ini adalah antara dia dengan Allah. Dan kita pun boleh menasihat dia kan. Tapi kita tak boleh nak judge dia punya takat solat ni. Oh dia teruk. Takat solat ni dia teruk. Bagi aku tak adil lah. Sebab yang boleh judge ni adalah Tuhan saja. Tuhan je yang boleh menentukan. Okay, mungkin ada juga yang orang solat tapi tak masuk syurga. Ada busuk hati tu kan. Buat orang sakit hati pun tak boleh masuk syurga walaupun dia solat penuh. Kan ada juga kisah di mana seorang pelacur pun boleh masuk syurga. Betul tak? So kita siapa untuk judge berapa banyak dia solat, berapa banyak baik dia, apa ni. Yang penting kalau dia baik dengan kau, Alhamdulillah. Kau just doa. Kalau aku doa je lah. Dia akan terbuka hati, dia jadi lebih baik pada kau, jadi ustazah ke lepas ni, kita tak tahu. Kenapa kita nak judge dia, oh dalam ni dia tak solat, apa semua. Bagi aku,
kita tak boleh nak judge benda tu lah. I mean like kita tak tahu pangkal hujung dia. Mungkin ada juga yang bukan Islam pun lah tak solat. Lepas tu nanti dia masuk Islam, dia belajar solat. Slow-slow lah benda tu. Siapa kita nak judge orang punya Iman. kan? Ini soalan datang daripada, maksud aku, kalau kau cakap macam ni akan ada suara-suara bunyi kan. Ya, contoh, solat tu wajib. Amal makruf nahi munkar kena bagi tahu. Okey. Itu satu. Dan nombor 2 dia, kena ingat kalau tak buat benda baik ni, kalau kena azab satu kalau Malaysia ni kena, bukan kau je kena azab. Satu, Malaysia kena azab. Kena nasihat. 2. Apa pandangan kau? Bagi aku itu kerja Tuhan tu. Siapa yang tahu? Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kau rasa aku solat ni semua kan, tapi kau tak masuk syurga pun, kau pun tak tahu mana salah kau. Tapi betul lah, wajib. Solat memang wajib, tapi bukan kewajipan kita untuk judge orang itu. Tu je. Kenapa kau nak kena ada perasaan, wish, jahatnya dia ni tak solat. Mana datangnya tu? Bukannya bila kau agama kau cukup, kau jadi lebih tenang, mungkin boleh nasihat pun dengan cara yang okey. Kau dah bagi nasihat, it's okay. Tuhan dah nampak dah benda tu. Cukup. Kau tak perlu nak hukum dia, oh dia ni jahat, apa semua. Tak, kita tak tahu benda tu. Tu je bagi akulah. Itu saya punya pandangan untuk benda ni. Aku nak cakap 2 je. Kau dah cakap banyak lah. Sial. 2 lah, tolong lah. Okay, 2. Thanks Dodan. Berapakah mata manusia? 2. Berapakah telinga manusia? 2. Berapakah lubang manusia? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Tapi kan aku tambah sikit lah, sebab Banyak tak apa Dovik sebenarnya. macam before this kan, sebelum ni kan, masa aku diploma dulu, aku tak Oh, ni kita kau ni? bukan lah, Oh, sorry. aku dulu tak di-expose dengan benda-benda luar, sebab tu first time aku jauh dengan family aku time diploma. So dekat situ aku punya judgemental aku sangat-sangat tinggi. So bila aku tengok kenapa dia ni perangai macam ni kan, which is aku boleh relate dengan yang confessor ni juga sebenarnya. Lepas tu aku tengok dia memang cakap pasal solat ke semua tu kan, memang tak, tapi dia memang genius kat belajar. Memang belajar dia memang top student. Benda tu yang macam dia buat aku trigger, kenapa dia boleh pandai Kenapa macam ni, dia tak solat tapi Tuhan tu bagi dia benda tu macam kan. tu kan. So aku fikir balik kan, okay tak apa, tapi aku benda tu menghantui aku. Dia jadi macam aku tak boleh rasa macam nak bagi dia kebebasan. Aku kena cakap juga, kena bagi tahu semua, kena nasihat semua. Aku buat benda yang macam apa yang confessor ni buat But at the end of the day, itu bukannya menentukan kau dekat mana. Sebenarnya kau kena fokus banyak dekat diri kau je. Bila kau being judgemental ni, dia akan tutup kau punya pemikiran ni tau, untuk berfikir macam sebalik daripada pemikiran tu. Tu yang macam bila aku dah start sedar masa masuk degree. Ui, lambat Lambat. lah. Betul lah, kau banyak judge orang. Nasib baik kita bagi dia masuk degree kat tempat kita. Lambat. Tak. Degree tak baik. Itu aku punya experience lah. So bila aku dah masuk degree, aku try untuk being open up. Macam tengok, okay tak apa, aku tengok dulu apa benda kan. Macam okay je. Dia tak ada pun macam kau buat benda buruk, benda tu akan jadi buruk. Dia ada certain things, manusia tak perfect. Dia akan ada baik, ada yang baik, ada yang buruk dia. So dia akan berbalik kepada apa yang kau fikir pasal orang tu. Kalau kau fikir buruk pasal orang tu, mungkin selepas tu, macam contoh solat kan, kau cakap dia tak solat, mungkin lepas tu dia solat, kau dah berdosa lah. Ibarat kau fitnah secara halus kat situ. So macam dari situ macam kenapa kau nak kena sibuk pasal hal orang lain? Lebih baik sibuk pasal hal diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Kalau rasa macam tak pandai, it's okay belajar. Bukannya kau rasa tak pandai, tengok orang lain yang lagi pandai belajar sebabkan tak solat, kau nak menghukum dia macam tu. Tak elok lah. Kena tengok balik lah apa yang kurang kat kita. Mungkin dia rasa tak fair tu lah. Tak fair tu. Tapi kadang-kadang aku rasa macam, if you tak rasa fair, rasa tu, better you check diri. Kenapa aku rasa macam tu lah? Betul? I mean like, kenapa aku rasa tak fair ni? Aku tambah 3. Kau nak cakap dulu ke? Bagi Acan nampak kan. Kalau aku 3, kau 4 tau. Aku rasa macam fake ke bagi Chan lah apa nak cakap. Sebab Fi cakap banyak tadi. Ni bau apa Bau sedap. Bakar. Sedap lah. Karipap Kodok kot. Benda iman ni lah kan. Kita sebut ni iman.
yang bab awak dah tegur tu bagus lah. Tapi kalau dia tak nak terima tu antara dia dengan Allah lah. At least awak dah tegur. Tapi apa-apa pun yang penting awak jaga iman awak jaga solat awak. Dan jangan membiarkan orang lain punya tak solat itu mengganggu iman awak, mengganggu ketenteraman awak. Nanti dia terbawa-bawa takut sampai ke bila nak beribadah macam asyik-asyik terfikir kan. Bila awak nak beribadah je nanti macam tiba-tiba ternampak roommate kat sebelah kat katil kan. Aku okey je solat ni, tak solat ke? Bila nak solat macam tu lah kononnya. Betul. Dia akan terbawa betul. Kalau selalu sangat fikir kan pasal dia. Kalau awak let's say macam kalau awak rasa ketidaksolatnya roommate itu mengganggu awak punya ketenteraman, mengganggu awak punya ni, awak carilah circle yang boleh bawa awak, bukan boleh bawa, maksudnya cari circle yang sama, macam pergi surau ke kan, dia pergi majlis agama sekali, yang boleh buat aktiviti agama sama-sama and habiskan masa kat situ ke. Betul. And then awak dekat situ insyaAllah awak akan dikelilingi dengan orang-orang yang positif lah. Macam Betul. apa yang awak dambakan, maybe Dambakan. impikan sama je. Betul. Maybe roommate awak tu bagi awak dia membawa kesan yang negatif terhadap persekitaran awak. So itulah macam saya cakap tadi, carilah positivity tu di tempat yang sebetulnya lah. Boleh tak tambah sikit? Aish. Tambah banyak lah. Okay, tambah banyak. Okay, macam apa yang awak nampak dekat dia adalah benda negatif kan. Itu sebabkan bab beribadahan. Apa yang benda positif kat dia? Dia pandai tau. Awak belajar lah dengan dia. No. Ya doh, gunakan apa yang ada dekat dia. Which is bukannya nak kata menggunakan kelebihan dia. Betul lah, gunakanlah kelebihan dia kan. Sebab nak belajar kan. So kalau awak rasa dia pandai, awak belajar dengan dia. Macam mana awak nak improve awak punya study, awak belajar dengan dia. Kalau pasal benda-benda lain tu, itu adalah antara dia dengan Tuhan. So kenapa nak kena fikir sampai jauh ke sana, padahal benda tu simple things je. Tak perlu nak rasa macam tak fair bagi awak sebabkan kenapa dia Sebab pandai. dia, kan dia cakap sebab dia tak solat, tapi dia punya akademik tinggi. Tapi awak kena faham dunia ni bukan takat tu je. Ya. Dunia ni bukannya dalam universiti je. Mungkin dia pandai. Tak tahulah kan, kita tak tahu. Mungkin dia pandai sini, nanti dia tak ada job, dia tak ada kerja. Kita tak tahu. Tapi janganlah berfikiran begitu pun. I mean like, kalau nak jadi baik, jadi baik. Tolong dia ke, doakan dia. Doakan. Jadi baik. Kalau awak baik, awak jadi baik. Bukan ada perasaan Dengki. kenapa ni? Tuhan Tuhan buat semua ni ada sebab. Ada sebab kenapa. Kenapa Fik jadi macam ni? Kenapa Adan jadi macam ni? Ada Teruk sangat ke? Teruk. Tapi bagi aku, semua benda ada sebab. Ada benda yang kau boleh ambil, ada benda yang kau boleh belajar. Mungkin Tuhan buat macam ni pun ujian untuk diri dia sendiri. Check balik hati, kenapa busuk ni? Kenapa aku rasa macam ni? Tuhan uji ni. Bukan Tuhan uji tu je. Tuhan uji diri sendiri. Silakan Adan. Solat kalau ikutkan dari segi perspektif dalam Islam, siapa yang sengaja tak solat, memang wajib untuk kita tegur dan kita ingatkan. Betul. Tapi tak bermaksud kalau setiap kali nampak orang tak solat wajib pergi marah atau tegur. Sebab dalam prinsipnya kita memang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Islam juga ajar berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Betul. Surah An-Nahl ayat 16. Baca sikit. Dia bahasa Melayu. Okay, itu je lah aku nak cakap. Tak adalah. So maksudnya simple lah. Sebab bagi aku ada setengah orang yang macam suka, macam soalan-soalan aku bagi tadi tu kan, macam itu memang sifat kita. Kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, kita berdosa. Tapi cara tegur kau macam mana? Satu. Yang kedua, kalau kita ni tak tegur, nanti kita kena bala. Bala pula kena ni. Nombor dua, apa yang aku perasan bila benda-benda macam ni jadi, ramai yang macam jadi Tuhan. Contohnya, kita kena tegur, kalau tak bala jadi, alamak,
awak Tuhan ke? Macam mana awak tahu bala tu akan terjadi? Oh, kau tak belajar kisah-kisah Nabi ke? Ya, faham. Tapi macam mana kau boleh yakin? Kau kena faham waktu Nabi tu, Nabi ni dia tak ada hijab tau. Dia memang direct je dengan Tuhan kalau dengan Allah kalau dia nak apa-apa. Yang zaman kita ni semua manusia biasa. Kita ni bukan level sahabat ke apa, tidak. Dan yang keduanya, bila cakap kau tak semayang nanti kau masuk neraka. Betul. Dalam Quran pun dah cakap benda-benda ni wajib. Dia jatuh ke hukum ke orang kata benda yang besar. Kan? Tapi kenapa keluar daripada mulut kau? Tak buat ni neraka tempat kau ni. Jangan. Kita tak tahu. Bukan kerja kita pun. Dia Allah ni yang maha besar kan, yang maha kuasa. Dan at the same time dia juga yang maha pemaaf. Dia boleh makbulkan apa-apa. Kalau dia cakap, yelah dalam Quran memang tertulis macam tu. Tapi kalau dia kata, aku masukkan ke syurgaku, kau nak cakap apa? Kan? Bagi aku, jangan kau buat salah dengan manusia, lagi susah kau nak minta maaf daripada kau buat salah dengan Tuhan. Kau pergi bunuh orang kejap lagi, kau minta maaf dengan Tuhan, dengan Allah, habis dosa kau. Habis bang. Itu sifat dia. Kau buat salah dengan manusia, kalau selagi manusia tak maafkan kau, macam mana kau nak buat? Macam mana kau nak adab? So berbalik kepada konteks solat tadi tu, apa yang aku tengok sekarang ni, confession awak bagus je lah, tapi kita cuba betulkan dia lah. Saya rasa masalah tu adalah datang daripada awak ni sebenarnya. Sebab sekurang-kurangnya dia cuba perbetulkan solat dia. Dia cuba juga walaupun rongak daripada dia tak buat langsung. Awak dah buat benda betul dah. Awak dah tegur dia apa. Last, yang lain tu dah terserah kepada dia. Sebab position korang adalah berkawan. Kalau dalam family tu lain punya konteks dan topik lah. Malas nak borak ke situ, nanti kan lagi panjang kan. Tapi dalam konsep kawan, awak dah jalan tanggungjawab awak. Sekurang-kurangnya dia buat juga benda wajib. Dia solat daripada dia tak buat langsung. Tapi bila awak cakap dia macam dia mempermainkan agama apa semua, kalaulah dia tahu awak bercakap macam tu, sedangkan dia tak ada pun mempermainkan agama dan dia terasa hati, macam mana dosa awak dengan dia? Awak boleh ke nak berjumpa dia dan meminta maaf kalau dia tak maafkan? Kan? Sebab macam aku cakap tadi, buat dosa dengan Allah anytime tu kau boleh minta maaf. Sifat dia memang macam tu. Kan? Kau buatlah dosa besar macam mana sekalipun, bila kau solat taubat kau minta maaf, habis tu dosa kau. Habis. Tiba-tiba kau keluar accident, mati, syurga tempat kau. Kan? Kau tak solat, lepas tu kau menyesal kau minta maaf. First time kau solat Zuhur je lagi, kau keluar pam kena langgar siut, kau mati. Mati katak kat depan tu. Kau tak rasa dosa kau dah habis? Kau dah minta maaf. Yang lain semua urusan dia, bukan urusan kita as a manusia. Cuma kebanyakannya ramai yang nak jadi Tuhan. Itu je aku tak faham. Jangan cepat menghukum. Nak menegur pun ada cara. Kalau kita tengok dekat social media, contoh ada orang tu buat salah lah. Contohlah aku nak ambil siapa kan. Contoh ada orang tiba pika ni free hair. Contoh kan, makan sedap, bau sedap. Contohlah tiba-tiba dia ni free hair, tiba-tiba jadi macam manager KFC. Contoh. Apa? Contoh. Lepas tu tiba-tiba ada orang duk komen kan, buruknya, apa shoot kau ni? Dah habis shift ke? Ada orang komen pula kat bawah, janganlah cakap macam tu, kan berdosa. Siapa suruh dia yang buka aib? Kita tegur je. Kau check balik macam mana kau tegur benda tu. Kan? Dan macam mana kau yakin teguran kau tu Allah terima? Macam mana kau yakin dengan kau berkata-kata kesat tu menegur sebabkan dia yang buka aib lah, dia yang buat tu, kau yakin yang Allah terima teguran kau ni, dan macam Allah cakap, bagus kau maki dia ni, engkau akan ke syurgaku. So at the end, tengok diri sendiri. Kalau dah buat benda wajib tu cukup. Dia nak ikut tak nak ikut, itu terpulang dia. Itu semua atas urusan dia dengan Allah. Jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Kita buat kerja yang Allah dah suruh. Allah cakap apa? Tegur. Kau dah tegur. Okay dah. Settle masalah. Sebab nak tegur ni pun ada hikmah. Kalau tak macam mana Nabi nak bawa Islam datang pun macam-macam dia lalu. Kena buang tai.
baling batu, kena berhijrah, jalan jauh, apa semua, semata-mata nak bawa Islam. Bab Nabi ni aku cakap sikit lah. Kau makan tu. Oh, okey. Kita ambil macam perspektif macam mana Nabi bawa Islam lah. Apabila Nabi baru saja dapat wahyu untuk diturunkan kepada umat-umat jahiliah ni. Okay. Cara dia berdakwah tak ada pun dia paksa-paksa, tak ada pun dia nak marah. Dan dia tak judge pun siapa yang tak terima messenger, the message wahyu tu. Even pakcik dia sendiri pun yang tak terima, dia tak, pakcik sendiri kot. Tak ada, dia tak judge pun. And itu nak bawa Islam tau. Itu nak bawa Islam, bukan dia ajak solat. Nak bawa agama ni. So contohilah. Tak adalah contohi. Ambil iktibar daripada cara Nabi berdakwah. Daripada situlah. Ya, sebab macam aku tahulah, agama Islam ni agama yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Orang nak masuk Islam pun dengan bahagia, bukannya kena paksa benda ni. So kalau nak mengajak ke nak berajar, ada cara dia. Takut orang lain yang tengok pun, oh macam ni ke Islam nak ajar orang? Dah salah anggap guys. So Islam ni besar. So conclusion is, Jangan cepat menghukum. jangan cepat menghukum. Kita jaga iman kita lah. Ya. Jaga bukan nak kata jaga tepikan sendiri, bukan nak jaga iman sendiri. At the same time, kalau kau dah tegur, should be okay. Kalau dia nak buat tak nak buat, itu terpulangkan antara dia dengan Tuhan. Jangan cepat menghukum, jangan buat kerja Tuhan. Ingat pesan saya, pinggan. Aneh, tambah satu lagi ni. Aku tambah sikit lagi. Ni Effie nak tambah sikit. Bukan. Untuk itu Kaya adalah lebih macam kepada confessor, itu adalah POV awak terhadap dia. Macam mana kalau POV dia terhadap awak? Dia tengok awak solat, macam mungkin dia fikir baguslah dia ni solat. Dia pun mungkin tengah Kan? cuba macam aku nak jadi macam dia lah. Mungkin macam dia terbangun subuh tu macam subuh boleh lah solat macam tu. Faham tak? So like macam dia akan sampai satu masa tu akan terdetik untuk macam okay, aku nak solat, aku nak fullkan solat aku. Betul. Tapi benda tu dia akan ambil masa. Untuk yang kawan awak, which is roommate awak tu, bukannya dia tak solat langsung. Dia pun ada buat solat sunat, everything semua. Cumanya solat yang wajib tu, mungkin itu apa yang awak rasa benda tu agak berat. Which is itu memang benda berat. Cumanya dia mencuba untuk jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. Tapi mungkin selama ni roommate awak tu anggap awak adalah orang yang bagus sebab jaga solat, everything semua. Tapi daripada awak punya side, awak anggap dia adalah benda yang negatif. So dia jadi macam kamera kau sana. Okey je. Ni tengah lah. Kamera tengah. Kau pandang kamera ni tadi. Kalau dia nak pandang ni, nampak aku. So kepada awak, saya rasa better untuk tengok balik lah, reflect balik. Mungkin ada benda yang awak fikir tu salah percaturan. Mungkin awak kena tengok balik, selama ni apa yang awak fikir tu salah. Ataupun mungkin kena berfikiran yang macam ni, bukan macam ni. Dia akan membuatkan, tak tahu, one day kalau roommate awak tu dapat tahu awak cakap macam ni pasal dia ke apa ke, we never know. Mungkin Betul. dia akan terasa dengan awak ke, dah jadi satu hal lah. Macam mana? Betul. Dia actually Kalau macam kau cakap tadi kan, ini POV awak. Kita tak tahu POV roommate awak tu macam mana. Kalau nak tengok POV roommate dia, kita cari email. Maybe kita ada confession daripada roommate awak. So itu je lah. Yes. Tak perlu, bagi saya tak perlu sempitkan hal ini. Besarkan hati, besarkan Iman. Baik-baik sahaja. Dan berdiri di atas bakat sendiri. Bakat. Di akademi Bukan melodi bodoh. Oh yeah. Serius lah. Betul. Jadi Elakkan kontroversi. alah, cuba untuk berbaik je dengan semua orang. Tak payah nak fikir buruk. Masing-masing ada struggle sendiri. Betul. Dia pun mungkin struggle juga dalam segi belajar. Awak pun ada. Benda ni semua orang akan lalu, saya rasa. Semua orang ada struggle masing-masing. Jadi kalau awak rasa macam tu, awak tolong dia. Mungkin dia pun akan tolong awak. Awak doakan dia, dia pun akan doakan awak. Itu saja.
Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Ada ke? azim. Next. Ni dah cakap macam ni, jangan kau pula yang tak semayang. Kau dah semayang 5 waktu, teruskan. Teruskan. Tak apa. Alah, masing-masing belajar pun. Kita pun faham. Awak pun tengah belajar mengawal emosi tu. Macam mana kau mengawal emosi? Aku legend bro. Kau legend Aku tu. legend. Dalam emosi ni aku legend. Takkanlah Harid tak kawal. Kalau Harid tak kawal, dia tak ada kat sini dan. Okay, saya teruskan dengan seterusnya. Harap dapat menjawab. Kita sama-sama ambil iktibar benda ni. Ini untuk kita juga. Betul. Jadi untuk next confession, podcaster anda confess, kami digest. Dengan mengisi ruang ini, anda bersetuju. Tak payah Ayah baca lah. tu. Sorry. Kan tadi Sorry. Hai dan Assalamualaikum Stek. salam. Nama saya Riz. Salam. Rizky. Rizky Bukan. Fabian. By the way, RIS. sebelum tu pasal sorry. Sabarlah. Apa yang marah sangat? Disclaimer lah untuk yang confession tadi, kita bukan nak jadi enabler yang tak payah solat. Bukan itu Bukan, poinnya. cumanya kita bagi POV as awak yang melihat yang awak yang ada roommate, kalau dia tak solat, apa yang awak perlu buat. Okay, kita memang kalau kita kat side awak pun memang kalau kita jadi sebagai awak pun, kita pun akan rasa macam dia hari ni tak solat tu. Tapi kita rasanya benda tu kita jadikan as doa. Kita tak bercerita dekat orang lain. Kita tak bercerita kat dia ni tak solat tu benda ni. Kita sebab rasanya itu adalah aib dia lah. Itu dosa kan? Dosa adalah aib. Betul. So Rasa kau pada aku. kita bukan nak jadi kita bukan nak jadi enabler. And banyak yang kita cakap tadi. Itu je. Solat itu wajib. Allah yang satu. Allah yang satu. Sorry. Okay, seterusnya. Podcaster anda confess, kami digest. Hai dan Assalamualaikum Stek. Nama saya Riz. RIS, bukan nama sebenar. Rizky Fabian. Saya nak confess tentang my boyfriend. Boyfriend dia belum laki. Sabarlah. Kau pun pernah ada girlfriend. Siapa Fik cakap? pun ada banyak girlfriend dulu. Dan empathy, sensitivity. Empathy. Sekarang aku faham. Fahami. Okay. Kami dah lama couple. Lama. Dalam setahun. Lama lah tu. Come on lah Dan. Setahun tu lama lah. Kau berapa tahun? Okay, sama. Tak ada mood ke? Ada okey ke? Saya cuba lah. Dalam setahun. But setahun ni saya tak boleh nak expose dia. Mic. Saya tak boleh nak expose dia. Maksudnya kalau jumpa and bergambar semua, he tak bagi post dekat mana-mana media sosial. He said dia insecure. Wow. Okay. Saya macam pelik lah. Dia kata dia insecure, tapi pernah je post diri dia kat TikTok dia. Sorry aku potong. So maksudnya laki tu tak Kau nak bagi. potong macam mana ni? Laki tu tak bagi post gambar dia. Gambar awet gambar dia. laki. Dan gambar dia. Laki tu tak bagi. Ni perempuan, ni laki tak nak. Don't post about me, please. Jangan post gambar aku kat social media kau. Betul. Sabarlah Dan. Aku tak faham. Aku tanyalah Tadi dulu. macam convention tu. Sabarlah Dan. Ada dalam tu. Sabarlah Dan. Dia tahu tu. What? Sabarlah Mana Dan. awak tahu? Relax. Cuba relax. Saya macam pelik. Dia kata insecure tapi pernah je post kat TikTok sendiri. Tapi kalau saya nak post, dia tak bagi. Ada kat perempuan mana lain tadi? lah tu. Sabarlah. Okay. Laki tu post TikTok dia ada filter. Pakailah TikTok yang sama, filter yang sama. Saya banyak overthinking. Kadang-kadang saya post juga gambar and video kita orang, but dia suruh delete. Dah post delete lah. He said he really tak suka and kita orang selalu bergaduh tentang benda ni. Fik faham lah pernah jadi kat Fik. Saya fikir maybe dia ada perempuan lain. My God. And takut perempuan tu tahu yang dia dah ada girlfriend. Sebab kita orang long distance relationships. LDR. Saya pernah je check phone dia, but dia letak password dekat semua apps. Macam fake kan. Sorry. Pernah tekan toy sekali lah, dia ada teks perempuan lain. Alamak. But dia dah block depan mata saya. Wow. Okay. Red flag. Saya trust him, but dia dah balik. Saya trust him, but bila dia dah balik, overthinking tu datang semula. What should I do? Patutkah saya putuskan hubungan ni or percayakan dia lagi? Tu just nak share dengan korang. Thank you sebab baca confession ni. Okay. Kita mula dari sana. Semoga abang Stek terus maju jaya. Thank you. Alright. Okay, kita mula dari Tanda sana. seru.
Putus atau terus? Reply panjang ke atau pasal aku nak jawab jawapan panjang ke pendek? Pendek. Putus. Putus atau terus? Putus. Putus atau terus? Putus. Putus aja laki itu. Yes. Next. Next question. Apa Actually Relax Dofik. aku rasa yang benda macam ni ada nak kita tahu lah. Siapa ada? Sebab aku LDR. Macam Dia mana kau? LDR ke? Dia LDR. Macam mana Dan? Cuba cerita Sebab tu sikit. dia bila dia jumpa kan, lepas tu lelaki tu balik, dia start overthinking balik. Macam alamak, patut ke aku percaya dengan bullshit So ni. dia LDR, lelaki tu ada girlfriend lain kat sana. Kalau dia insecure sebab dia tak suka orang tengok gambar dia dekat IG perempuan tu, aku faham je tu. Tapi kalau dia tapi ada benda lain, maksudnya dia terkantoi perempuan lain, itu dah red flag lah. Maksudnya kalau untuk diri dia sendiri aku faham. Tapi kalau rupanya dia memang untuk tahu yang dia tu single supaya orang tak tahu dia ada someone, better break je lah. Sebab okay lah kalau aku, tapi aku lelaki tapi tak apa. Aku pun dulu masa dengan Ika pun, Bodoh dia ni. Aku tak suka post gambar Ika banyak dekat aku punya platform social media. Ika tak bagi ke? Ika okey je. Ada je kadang-kadang Ika tanya, Ika okey je kan? Itu atas kau lah. Kau yang tak nak post. tak, tapi kadang-kadang dia ada tanya juga. Kenapa tak post? You tak pernah pun post apa semua. Aku ada satu POV ataupun satu pemahaman di mana aku rasa sendiri Okay. Aku tak suka orang tengok orang yang aku suka. Maksud orang yang aku suka tu hanyalah untuk aku saja. Faham? Sebab tu kalau Kau insecure lah. itu kira insecure sebab aku tak suka. Sebab tu kalau dah kahwin pun aku memang jarang pun, kalau kau perasan jarang aku tak bagi nampak muka apa semua, sebab kita tak tahu apa yang orang akan bercakap. Kita tak tahu orang. Aku perasan banyak konten kau keluar lepas Ika balik kampung. Itu memang banyak. Patutlah. Kau ajar betul. Aku tak suka. Ya kita tak tahu. Jadi kan orang tengok orang tengok pasangan kau, orang tengok ni. Aku tak suka benda-benda macam tu. Jadi aku yang sendiri akan overthink. Sebab aku letakkan macam follower aku ramai. Aku pun penyanyi. Aku pun Belagak pula. KL Fashion Week 2025 dan 2026. Aku pemenang Gempak Pusat Award 2024. So ramai tau. So all eyes on me. All eyes on me. So aku tak suka lah benda-benda tu. Aku tak suka orang tahu aku punya privacy. Sikit-sikit boleh lah orang tahu, Kak Ika mana Kak Ika, kau dengar suara je ni, ada Kak Ika ni, cukup lah. Aku tak suka. So kalau macam kau, dia ni punya case pula disebabkan kantoi. Kan Tak. Dia perasan laki tu ada chat perempuan lain. Lepas tu laki tu just nak tutup mulut perempuan ni je, block depan muka dia, dah settle. so, Tapi mungkin daripada situlah dia dah tak ada trust tu. yes, dia start daripada asal kau tak nak aku post muka kau ni. Itu dah start ada trust issue dekat situ. Betul. Aku sebabkan aku yang tak nak post, macam dia ni dia yang nak Dia nak post, so tapi dia yang laki tak tu tak bagi. bagi. So aku pun tak faham kenapa laki tu tak bagi. So benda tu agak fishy lah. Bukannya daripada perempuan tu, faham tak? Perempuan tu tak nak post lagi tu sebab apa? Ni sebab laki tu dah cakap awal kau jangan post aku. So agak something lah kat situ. At least kalau dia ada reason, contohlah tak nak family tahu ke, bagilah sebab. Kalau tak ada sebab, laki Kita tu pun tak sebab tahu. dia insecure je. Tapi buat TikTok nari boleh. So maksudnya ada something wrong lah dekat situ. Okay, untuk saya lah, ini just buat untuk awak je. Sebab awak tahu awak suka buat benda tu, and dia tak appreciate apa yang awak nak buat tu. Which is macam aku suka je aku suka je Kau tunjuk kebahagiaan kau, kau tunjuk happy. Dorang nak lah include aku kan, macam tu kan. So okay, itu yang awak perlukan. So saya rasa awak perlukan lelaki yang macam tu. Betul. Yang mana appreciate je. Best ni dia post pasal aku. Macam tu. ada. Kau suka, kau tak kisah, kau suka dan kau appreciate pasangan kau buat macam tu. That's why lah sebab kita orang cakap belah je lah, cari orang yang betul-betul nak bersama dengan awak, appreciate apa yang awak buat dekat dia. Sebab kes-kes macam ni dia tak ada jawapan solution. Solution kau A, solution kau B. Dia banyak. Contoh dia tak suka, of course aku nak tahu, explain pula sebab apa. Sebab ni, kau dah faham, kau tak buat lah. Contoh. So dia banyak cabang option dia. So nak kata kita bagi option banyak pun tak boleh. Kita just tengok apa daripada confession dia tu je. So apa yang kita nampak macam ada sedikit fishy dari Pelik lah. Pelik. Benda yang normal is
bila perempuan tu tak post langsung muka lelaki tu. Itu normal. Itu Kita pula kebiasaan macam, lah. kenapa bila dia nak post gambar tu? Tapi bila perempuan tu willing nak post dia orang punya relationship and lelaki tu tak bagi, itu pelik. Agak Itu abnormal. Next. Abnormal. Yes. So jawapan terakhir tinggalkan putus je lah, cari lelaki lain lah. Cari orang yang betul-betul nak enjoy. Mana tahu jumpa lepas lelaki lepas ni buat konten sama-sama. Nak enjoy relationship together. Itu saja. Kalau semak-semak ni belai lah. Bodoh. Betul tu. Red flag, Aku setuju. Jangan Belah. bercarut. Aku Belah. jangan bercarut. Tapi aku setuju. Belah je, jangan simpan lama-lama. Jadi toksik, kudis, parut, Kudis, wasir. Kudis. Okay. Susah. Apa ni Fi? Apa yang K-nya? Susah tau jadi kudis sebab kau ada parut. Dan parut tu kau akan ingat selama-lamanya. Oi, yang handsome pula dia. Ingat tu Rik. Okay, next. Sama kau aku. Aku. Tajuk dia, passion yang makin pas. Dia tulis sini. Maksud dia? Makin hilang lah kot. Pas. Betul. Passion yang makin yang makin pas. Kesabaran. Bukan passion. Minat. Minat. Passion. Passion, ya. Passion. Kau sebut lah lelok. Passion. Assalamualaikum, hello Stek. Nama aku Zif. Waalaikumsalam Zif. Aku baru lagi jugalah kenal korang. Tapi dah habis dengar semua episod podcast korang sambil buat kerja. Thank you so much. Zif. W. Tahun ini umur aku 30 tahun dan Alhamdulillah hidup serba cukup dengan rezeki yang Allah bagi dan usaha yang ada. Alhamdulillah. Hari ni aku nak share pasal passion. Semua hidup aku memang bercita-cita nak jadi saintis. Okay. Macam kau punya cerita Rafiq. Aku datang dari keluarga ekonomi sederhana yang agak kuat penekanan agamanya. Lepas UPSR, result aku antara terbaik daerah dan aku dapat beberapa tawaran bagus untuk sambung belajar. Wah, Alhamdulillah. Tapi ayah aku paksa masuk madrasah. Aku belajar kat madrasah dari lepas UPSR sampai umur 15 tahun. Sampai satu tahap, aku sendiri dinasihatkan oleh ustaz untuk berhenti. Better berhenti dari kena buang, kata dia. Kata ustaz tu lah. Umur 16 tahun, aku langsung tak belajar, banyak habiskan masa berpeleseran dan lost. Umur 17 tahun, ayah aku paksa masuk balik sekolah harian biasa, Form 4. Umur 18, aku ambil SPM. Result biasa-biasa je, walaupun tak ada gagal sebab dah lama sangat tinggal akademik. Long short story, lepas tu aku masuk aviation, kerja dalam industri tu 2 ke 3 tahun. Dan lompat ke beberapa industri lain sampai sekarang, aku sekarang ni dalam global trade or customs. Wow. What is that? Podcaster. Custom. Ceritanya 5 tahun lepas, aku dijemput untuk bantu startup department ni untuk company sekarang. Semua okey. Aku jadi antara top performer department sampai satu tahap aku kena tuduhan gangguan seksual daripada rakan sekerja. Office politik. Aku menang kes tu tapi reputasi aku tetap jatuh. Sejak tu kerja jadi sekadar kerja. Gaji bagus, jawatan bagus, masa depan pun orang kata secure. Tapi hati aku dah tak rasa apa-apa. Aku ada beberapa business dan consultation service on the side. Tapi tu pun bukan passion aku. Aku nak bina something yang aku betul-betul passionate. Bukan sebab duit semata-mata. Something yang bermula sebagai passion project tapi lama-lama boleh jadi benda besar dan mungkin jadi jalan keluar aku dari dunia corporate. Itu exit plan aku sebenarnya. Masalah aku sekarang, aku dah tak tahu apa perasaan aku, apa passion aku. Semakin berumur, semakin aku rasa fire dalam diri aku makin malap. Aku rasa macam diri aku sendiri makin hilang. Korang pun sebaya atau hampir sebaya dengan aku. Yeah, betul. Jadi mungkin korang pun pernah atau tengah rasa benda yang sama. Jadi, soalan aku, macam mana korang rediscover passion korang? Dan apa yang patut aku buat bila aku sendiri dah tak tahu apa benda yang buat aku hidup balik? Bila aku cakap kerja yang kita buat sebab passion, maksud aku kerja yang kau boleh buat sampai akhir hayat tanpa rasa terseksa. Kerja yang walaupun tak wajib buat waktu weekend, kau tetap rasa nak buat. Kerja yang walaupun ada part bosan, kau masih sanggup hadap sebab kau minat dan suka apa yang kau bina. Thanks sebab sudi baca sampai habis walaupun panjang. Thanks Pak An, Fikri, Harib, Mirul, Adam, Hadib dan M. Keep it up. PS, kalau nak roleplay pun boleh. Ayahku yang paksa aku ikut jalan dia. Roleplay? Versus aku yang nak jadi saintis. Oh ni, roleplay. Roleplay. Lakonkan balik. Nampak kisah Ella and the Boys tak?
Ada Mana script lah ke? bapak dah Tak. tahu. Kalau nak buat anak roleplay pun bapak. boleh. Contoh macam Adan jadi ayah, ni jadi ni lah, nak jadi saintis. Kau ni dah mak. Nak kena buang daerah? Nak? Alright. Okey, yang pertama. Bila kita bercakap mengenai passion. Saya ulang sekali lagi ya. Pandainya kan. Pandai-pandai. Tak, sorry guys. Aku kan pernah buat Yudu punya campaign, ingat tak? Yang aku Anwar Adi. Anwar Adi kena buat macam politik punya berkempen. So time tu yang director dia Kyo. Aku cakap Kyo, aku punya reference apa? Nah, kau tengok ni. Aku tengok lah reference tu. Dia bagi aku macam kita punya PMX, Datuk Seri Anwar kan. So seminggu saya aku buat suara dia. Kau rasa macam mana aku tak boleh dapat? Sampai sakit-sakit tekak. Sampai gila kan kau? Baik tu. Lepas tu aku faham macam mana. Yang pertama, kalaupun saya Perdana Menteri. Tak, yang ni bukan politik kan. Saja je kita buat suara dia. Alright, macam mana pendapat? Kau nak bagi pendapat Ingat tadi. aku nak cakap ni. Aku passion dia susah kalau nak cakap, nak cari benda yang passion yang kau boleh buat sampai bila. Sebab dia asalnya dia buat kerja ni bapak dia suruh Dia nak jadi saintis. Okay. Okay, betul tak? Dia nak jadi saintis tapi bapak dia suruh pergi belajar agama. So dia bercanggah lah kat situ. Macam aku kat tu. Lepas tu So kira Kau nak macam apa? Belajar agama? aku kan Dia jadi saintis. Aku kan tak ada pilihan asalnya. Aku sekolah, aku kan kena ambil subjek yang aku tak minat. Lepas tu kiranya macam dia punya passion untuk buat benda yang dia suka tu dah tak ada sebabkan bapak dia menghalang macam tu lah. So apa benda yang boleh naikkan balik dia punya semangat tu nak buat? Bak kata Arit nak hidup je bro. Bila dia cakap? Dia post IG. Oh, nak ya ke? hidup je bro. Tak tahu lah, benda ni bagi aku susah untuk explain. Dia kadang-kadang ada je orang yang terpaksa buat bukan sebab passion, sebab nak hidup kan? Bro. Sebab nak hidup je bro. Sebab dalam hidup ni tak semua benda yang kau boleh pilih. Ada benda yang kita terpaksa buat untuk kita survive. Tapi at the same time, carilah passion apa yang kau suka. Tak semestinya passion tu kena melibatkan kerja dan boleh mendapat income. Tak semestinya. Ataupun kau boleh jadikan passion kau tu as income. Jangan tidur. Kalau aku sapak muka kau kejap lagi. Aku nak bayangkan. So tak semestinya daripada passion pun boleh dapatkan income. Ataupun tak semestinya passion tu kena ada income. Betul. So dia melibatkan, bagi aku dia risiko lah. Dia riski lah. Contoh kau dah selesa dengan apa yang kau ada sekarang. Contoh kau dah ada gaji kau 20,000 sebulan. And then aku nak berhenti, aku tak ada passion lah kerja ni. Aku nak berhenti. And then aku nak buat benda yang aku suka. It's a passion. Tapi kau kena fikirlah, adakah boleh ke tampung kehidupan kau lepas itu. Contohnya sebelum ni gaji kau 20,000, tiba-tiba gaji kau jadi 2,000. Okey tak? Kalau kau rasa itu okey dan membuatkan kau bahagia, mengejar passion itu, go for it. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Happy pun happy. Happy pun happy. Tapi sebabkan kita makin besar, kita banyak komitmen. Kita ada anak, bini, isteri. Banyaknya isteri 2 dah tu. Bil kereta, bil api, bil air, bil rumah. Kan? Banyak bil tu. Ada banyak bil. So kadang-kadang ada benda yang kita terpaksa, bukan terpaksa, kita terpaksa melupakan passion yang kita nak tu. Let go lah kau cakap. Let go untuk kita menjalankan tanggungjawab kita as a lelaki. Kalau kau suami orang, tanggungjawab kau dekat anak bini kau. Kalau kau tak kahwin, tanggungjawab dekat mak bapak kau. Tapi kalau kau boleh mengawal semua benda tu dengan mengejar passion kau, go for it lah. Go for it bro. Go for it bro. Kalau kau happy buat benda tu, pergi. Tak ada masalah. Tapi dia adalah, sekarang dia dah hilang passion tu lah. So kena ada passion baru ke Dia macam kena cari mana? passion baru lah kot. Cari benda yang dia minat barulah. Ya. Tiba-tiba dia kata dia minat main game, main je lah game tu sampai boleh jadikan kerjaya ataupun jadikan hobi je. Dia akan sampai masanya akan rasa stuck. So benda tu dia akan macam, kau akan duduk dalam satu cycle tu dia akan berus macam tu. Dia takkan ending pun.
Faham tak cycle tu? Aku faham. Aku faham. Dia macam Dia akan Yeah, gerak je. keep on, Dia akan keep going. Kenapa gelak? Ini bodoh buat muka. Aku macam So bila dah start, actually dah kena do something about it. Pasal passion kan, passion tu dia akan hilang, tapi awak akan still stay dekat cycle yang sama. Passion tak akan seiring dengan apa yang awak buat. Itu maksud aku tadi. Yes. Contoh, kalau engkau selesa, contohlah kalau kau punya gaji tinggi dalam pusingan kau itu, dan kau rasa benda ni boleh cover-cover kau semua, ada benda yang kita terpaksa tinggalkan passion. Betul. Tapi kalau kau rasa I need a new challenge, aku kena keluar supaya aku ini untuk kepuasan diri aku. Kau keluarlah daripada pusingan itu. Betul. Tapi untuk keluar daripada pusingan itu bukannya atas satu faktor. Banyak faktor, bukan hanya passion saja. Maksud aku lah, kau kena tengok faktor yang lain lah, macam aku cakap tadi. Keluarga kau, adakah utilities kau boleh ke settle, benda-benda macam tu. Ada setengah orang dia tak boleh nak fikir. Contohnya, aku dalam circle ni gaji aku dah sedap, tak nak, tak best, I need a challenge. Engkau keluar, and then kau keluar, engkau tak boleh survive. Macam mana? So apa-apa yang kita nak buat, make sure kita ada plan. Kita ada plan dan kita ada backup. Apa yang akan terjadi kalau kita ambil this kind of challenge. Sebab engkau nak sampai dekat situ pun, bukannya daripada level 1 kau boleh terus level 20. Kau kena level 1, level 2, level 3, level 4, baru kau sampai level 20. So bila kau nak keluar daripada circle tu, kau bukan terus level 20. Kau kena level 1 balik. So kau ready tak untuk bermula daripada situ? Start daripada bawah balik kan. Daripada bawah. So kalau kau ready untuk bermula daripada situ, go for it bro. Pergi je kat passion yang kau minat tu. Nampak pandai sangat ke atau apa? Itu je lah. Yeah. Untuk nama dia Zif. 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 So Zif, hopefully Zif faham lah dengan apa yang kita orang try untuk Masa aku je tadi ni. Betul. try untuk tolong kita orang macam kita orang bukan aku Kita orang. Oh, Tepat saya je. lah. Aku nak tepat ni. Kan? Aku punya banyak Bahagian cakap lah. tadi. So hopefully Zif dapat ambil serba sedikit apa yang kita orang cakap. Untuk passion tu tak selamanya ada. Dia akan hilang secara tak langsung, sebab kita pun akan fokus kat benda yang lagi penting, which is kalau dah berkeluarga, dah ada anak, bini semua kan. So benda tu lah yang awak kena tengok. And then First time kau cakap aku faham pasal. wow. So Yes. in future, contohlah in future awak rasa macam okay, apa yang awak ada sekarang macam dengan family semua dah okay, try go for the passion lah. Aku setuju lah dengan kau. Damn Fik, first time aku faham tu kau cakap. Damn. First time jahat. Betul Fik. Okay, next. Sebab dalam hidup ni ada tak semua benda, bagi aku lah kan, tak semua benda indah tu. Ada benda yang kau kena telan juga walaupun kau tak suka. Betul. Tak semuanya indah. Untuk apa? Untuk kau hidup je bro. Hidup je bro. Untuk kau hidup. Kau dah cakap benda tu je kan sebenarnya. Lebih kurang lah. Ada benda yang kau terpaksa telan untuk kau hidup, dan hanya satu option je yang kau boleh jadi adalah untuk kuat. Itu je option yang kau ada. Kuat. Kalau kau tak kuat, you can't do anything. Kau kuat kan? Apa dia? Kau kuat. Untuk kuat tu aku tak boleh tentukan kot untuk diri sendiri. Tapi untuk cakap untuk orang mungkin aku boleh, sebab aku nampak kot. Kau kuat? Kau tanya aku. Aku tanya kau kuat tak? Tak tahu. Kau Aku kuat rasa. tu? Kau kuat. Thanks tu. Kau kuat. Farid, kalau apa-apa, kalau tak nak share kat sini pun, email je lah Kau kuat. Kita baca kat sini. Nak label orang kuat tak boleh lah. Tak, nak label diri sendiri kuat tak boleh. Kita tak tahu. Kita tak tahu kekuatan kita tahap mana. Mungkin aku kat tempat Fik aku tak sekuat dia. Tu Mungkin yang kau aku tanya tempat dia ni. kuat, kenapa? Tak, sebab tadi dia tanya aku kau kuat ke. Aku cakap aku tak boleh label. So dia tanya dia balik, kau kuat ke? Aku cakap dia kuat lah. Check belakang baju kau ada label. Ada Fik KL. Kau kuat lah, kau kuat. Okay, confession terakhir. 4 kan confession kita. Episode gila kau. First time Okay, tajuk dia best friend rapat dengan crush. Okay, Assalamualaikum and hi guys. Hello. If confession ni dibaca oleh korang, I wanna say thank you so much. Sebab
choose this confession. I nak cerita pasal I ada best friend tapi dia suka rapat dengan crush I and she had a boyfriend. What the hell is that? What? Tak cukup ke? Manusia mana pernah cukup. I tak suka Kau selalu aku cakap je pandang aku. Aku pada semua orang bodoh. I tak faham. Bukankah kita ni ada girls coded? Like you should not rapat with someone crush or boyfriend. Yeah, I know you girl. Apa tu? Tak tahu maksud dia. Buka. Ni apa ni? Buka. Small clap. Buka ni. Small clap Ya. Yeah. Tepuk. Oh. Korang ni Slay. korang ni millennial mana faham. Dia. Okay lah. Memang just crush. I tak ada hak pun nak halang dia orang rapat. Crush. Tapi faham tak kenapa nak rapat while she know I like him? Dia memang tulis macam tu ke Fan? Bukan ke best friend yang patut tolong shipkan I dengan my crush? Ini dia boleh makan dengan my crush tu without inviting me. While Wai bodoh. I selalu je ajak dia makan sekali sebab I kesian dengan dia makan seorang-seorang. My fault ke sebab I yang macam rapatkan dia orang sebab I asyik ajak kawan I tu makan sekali. Tapi sebab I kesian dia tak ada kawan, but end up dia pun tak kesian dekat I. How foolish of her. What the hell is that? Dia pernah keluar makan dengan crush I tu tak ajak I. What? No. What the hell is? Sedangkan tempat makan diorang tu dekat je dengan rumah I. While I sanggup ajak kawan I and my crush untuk pusing jauh-jauh ambil dia so she can join us. Hey, she even on call. Tak payah mengeluh kot. Baca je lah, tak payah mengeluh Aku tengah lah. Hayati. Kau menghadapi apa? Hey, she even on call dengan crush I. Main game together. And kalau jalan sama-sama, she will ask my crush untuk jalan dengan dia. And hold her stuff like, what girl? Sabar Dufan, sabar. Oh, small clap. Kau ada boyfriend kot? I mean, you guys... Oh, you guys, perempuan tu ada boyfriend. I mean, you guys as a man, okay ke? Kalau girl korang buat macam tu dengan lelaki lain, Yang dah salah ada pandang kot. boyfriend. okay ke? Depan aku. Depan aku. Hai. Rasa orang yang boleh. And she even bagi kulit ayam dekat my crush. Siawak kulit ayam bro. Yeah, that's a Weh. biggest red flag kot. Kulit ayam Kulit ayam. bro. Sedap Serius bro. lah dalam tu dia cakap pasal kulit ayam juga. Iya, sabar dia. Guys, kalau melibatkan kulit Kulit ayam, ayam. it's a F red flag bro. Kulit ayam bro. Itu Ya. benda paling Chicken skin. Ya. Skinhead betul. I know right? I mean, if you bagi you punya kulit ayam tu means you suka dia kan? Betul, aku setuju. Ha. Kalau kau bagi kulit ayam dekat pasangan tu, macam kau suka dia. You know what I'm saying? Ya Allah, koyaknya aku. Kulit ayam bro. Itu untuk Kau kita tak faham, saja. Fik. Kau tak faham. Ya, Kau sebab makan lemak ayam. if not, kenapa dia nak bagi? Kan? Hey, I'm a chicken skin lover and she know it, but I don't know why she chose untuk bagi him. Even before this, dia selalu je bagi I. Itu lagi. Oh damn. Kena. Ui damn. Oi, betul lah dia tambah. Thank you yang. Thank you Vika. Even hey, hear this girl, hear this. Even before this, dia selalu je bagi I. Maybe you guys or all the listener rasa benda ni kecil je, but I have so many things yang tak tercerita sebab if I nak masukkan dalam ni panjang sangat. Oh, FYI, recently dia dah break dengan boyfriend dia. I tanya alasan, dia cakap Bosan.
I tanya alasan. Dia cakap sebab boyfriend dia red flag, sebab asyik kongkong dia lah, apalah. Tapi I tengok selama ni boyfriend dia okay je. Kau jangan nak kat mic. Dia kentut kau tahu. Girl, mind your manners. Okay. She even selalu burukkan I dekat boyfriend dia. Tapi itulah, suka hati lah. I pun dah tak ada hati kot dengan I pun dah tak ada hati dekat crush I. In kurungan, doakan I dapat 100% move on. Okey lah takut korang and listener korang bosan lah. Ada tadi seru. I always love you guys, especially so I akan doakan korang sihat selalu dan sentiasa dilindungi Allah. Amin. InsyaAllah. Amin. Satu je aku nak cakap. 2 3. Dia bagi orang lain chicken skin tu red flag. Girl, I know right. Sekejap, who's the one who give the chicken skin to who? Okay, you imagine A, B and C. A crush at B. C A friend. So where the A minor? A minor above D. Bayangkan kau perempuan Kau ada crush kat Adan ni lelaki. Ni member kau perempuan, Fit ni, best friend kau ni. Fit tahu kau suka kulit ayam, tapi Fit bagi dekat Adan yang kau punya crush ni kulit ayam. Lush. Wow. Siapa pengaduh ni Oh. Koyak bro, koyak. Jangan doh. Kulit ayam jangan main. Chicken skin bro. Kulit ayam jangan Kulit main. ayam bergaduh siap kalau kau makan. Tak bagi tahu, yang tak minta bergaduh lagi izin. ni busuk kau tahu. Bangkai kau tahu. Apa dia? Busuk bodoh. Apa yang busuk? Kentut kau Bila lah. masuk ke kentut? Tu. Apa tu? Ya ke? Sekejap, potong. Kulit ayam Itu macam Hin nak cakap aku suka kau macam tu. No. Kulit ayam tu special sangat. Untuk dia bukan senang-senang kau nak bagi kepada sesiapa. Okay, faham. Kau tak nak makan kulit ayam ke? Bodoh kan? Kulit ayam kau habis kan? Ya, kau bayangkan kau habiskan sebab kau suka. Yang ni kau bagi dekat orang lain. So maksudnya orang tu special. Ibaratnya Ada benda cinta. tu kau save the best for the last tau. Dia Betul. asal naik Dia macam telur kuning yang last yang sekali tu. tapi telur kuning tu ada orang yang tak suka. Telur ayam semua orang suka. Semua clap. Bukan telur ayam lah. Kulit ayam. Oh, kulit ayam. Benda baru kan Fik? Benda baru. Macam mana nak conclude kan ni? Aku pun pening juga ni. Me like dia punya story. By the way dia pun dah conclude kan. Dia kata dia dah move on dengan dia punya crush. Tapi tak 100% kan? Tak 100%, maybe like 85%, I don't know. Me like crush ada persen untuk Itu, move on. itu. Yeah, of course, babe. I Oh my thought god. crush like you can have so many crush. Yeah. Hey, you need Kan? to know Gen Z nowadays got 3 months rule, okay? Wow, you got Chinese accent. Yeah. You got 3 months rule, okay? You know. Okay, that is not crush. Kan, that is something relationship no. fling thing. Crush first at the same time, and then after 3 months, you go into relationship Yeah. It No, seem I like thought crush is just one-sided. Aku crush kat dia. Tak bermaksud dia crush kat aku. Yeah, that Kan? girl, you need to understand the differentiation between crush and declaration. Declare, you know? fling, 3 months relationship. I think maybe a 3 months rule tu for her only. Oh, can lah like that. Yeah, of course basically, can. I understood about your 3 months rule, but it only applies to when this couple like each other. You know? I see. Oh my god, yeah, it's so good. It's so hot, babe. Yeah, instead of declaration, It's so hot. like we couple, no. But instead of that declaration, that's the usage of that 3 months rule. Yeah. But you know, Yeah. if you need the declaration, Yeah. you need go to border, you know. When you go to the border, you get the declaration slip and then you can go pass by lah. That's a declaration slip for you to enter the country, you idiot. Oh my god. Yeah, it's so hot, babe. Oh, hot. You sassy. Oh my god. Small clap. What just happened lah? I don't know I also don't know. I also don't quite understand what
Alah, it's okay lah. Crush you can have so many crush kan. Yeah. You get another crush lah. Yeah. That's all lah. But maybe bagi dia the girls code tu tak best lah. If contoh Fik suka perempuan ni, aku pun macam ngending kat perempuan tu. So aku tak jaga my bro code. Sedangkan Fik is my friend. You know? Cerita lah kau punya pengalaman tu. Oi, siap lah. Tak, aku faham maksud tu. Tapi sekarang ni bukan macam zaman dulu. Sama je. Tak, bagi aku cakap. Bagi aku cakap. Girl, where's your sassiness? I'm girl? sorry. Oh my god. Sakit pun. Jangan tunjuk dah penat. I'm sorry. This is the third episode, you know. I'm so penat right now. We're going to the end already. Okay. Let This it is out. last one, okay. Let it out, girl. Alright. Can I be serious a little bit? Instead of serious, you can be sassy. I can use my sexy. Not sexy. Masing-masing. Okay. Alright, so Actually kamera tengah dah panas. Kita teruskan dengan kamera kiri kanan. Let's go. Tapi sekarang susah nak cakap. Perempuan sekarang ni pun jenis kadang-kadang jenis tak tahu malu. Perempuan sekarang pun jenis kadang-kadang dah ada pergi mencari timba. Kadang-kadang perempuan sekarang baru relax tengok. Dah ada boyfriend pun dah menggatal dengan lelaki lain. Ini kau pula kalau tak ada boyfriend, Takkan bergatal dengan tak orang lain gatal juga. lain. Susah nak cakap. Sekarang ni perempuan pun banyak yang gatal-gatal. Kita pun tak tahu. Betul. Nisbah lelaki dan perempuan dah tak macam dulu Dah dah. tak macam dulu. Kita macam lebih kurang je. Dulu mungkin macam tabu untuk perempuan macam Mencari pasang tiba. banyak cari lelaki lain, bergantangan lain. Mungkin tabu benda tu. Tapi sekarang tidak. Kau dah Dia ada tak someone kisah. pun, dia boleh check orang lain. We never know. We never know. Kita We tak never tahu. know. Dia ada I sayang you. I sayang you. I sayang you too. I sayang you 3, you 4, you 5, you 6, you 7. Banyak. Nisbah lelaki dan perempuan untuk Malaysia sekarang ni lelaki 52% tau. Oh damn. Perempuan 47%. Meaning lelaki lebih ramai dari perempuan sekarang tau. Tapi perempuan yang pasang banyak, itu yang aku tak faham tu. Ya, lelaki lebih banyak daripada perempuan. Kan? Sebab lelaki yang kahwin banyak ni lah nisbah perempuan jadi drop. Oh. Tak kot. Betul. where your accent? I don't know. So memang sekarang ni susah. Laki perempuan sama je. Perempuan punya sekarang pun lebih scary sikit lah. Biasa lah tu. Biasa lah tu. Hidup bro. Hidup Tapi bro. untuk awak ni, saya rasa conclusion is she is just a crush, you know. So I mean, next time jangan pasang only one crush. You know, crush can be crushes. Wow, You I like that. Find another backup. You know. Yeah. And one more thing. Yeah. She needs to know girls power. Yeah. I love you. I Oh love my it. god. Oh my god. Babe, you don't cry. Just smile. Wow. Alright. We all love you. We all love. ada dengan you, okay? Kita dapat rasa energi dia macam ni kot. Aku pun. Aku I know, suka right? yang start Kau dah energy start tu. tadi. Aku suka. Tapi ya, Energi aku rasa the aku way, macam the ni. way dia Sama lah, sampai lah. I know, right? Next time kepada confessor, maybe you can send your voice note. Wow, can do that lah. We can make it. We can Oh. make it. Of Ya, 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 ya. Jadi Jadi kita pun sudah sampai ke penghujungnya. Secara conclude, banyak confessor-confessor yang telah datang dekat kita dan saya tanya apa? Apa yang dia nak? Jadi sebelum kita habis, Farhan Mazlan, silakan. To all the listeners out there, thank you for your participation in the premiere for this episode. And for those who just missed out on this premiere and you are watching watching it again, you can always leave your comments in the comment section below because we all would love to read all your comments. Yes. And thank you for all those who joined Gangster membership. For those who joined, your name will be
turns to green, and there will be a Stirk logo besides your name, and you can use all the exclusive emotes that can be used in the live chat and the comments below. Okay, for those who are interested in joining the Gangster membership, you can always click the link in the description below, and instead of YouTube, you can always listen to Podcaster in the Spotify. For those who are listening in Spotify, you can only listen the new episode after a 1 week premiere for the new episode in YouTube. Alright, for those who like to skip ads and all that stuff, and yeah, for the Anda confess kami Durjas, you can send your confession in the Google form link in the description below. Alright? Right. Like I said in the Google form, we here have all the access for it, and we can always read it through our phone. Alright? So there will be no need to pass your phone. Oh, Yeah. Okay, that is all for this episode. Outro. Yes, jumpa korang di episod akan datang. Oh my god, how do you know? I love this song. And I my vibe. And now I wonder if I could fly into the sky. Dia baik, dia pembersih, dia pandai dan bukan tipikal roommate tak ada common sense. Nama dia Putri Farah binti Nordin. Itu lain. Oh lain lah. Itu macam dekat TV tu ke? Itu Putri. Lain ke? Putri apa dia punya Putri talent? Farah binti Nordin. Ramai orang tanya, kenapa Putri? Saya ni ada kena-kena dengan kerabat dia raja ke? Tapi saya kan raja sebab mak saya tu suka tengok filem dulu-dulu. Saya pula orang nak bagi Putri ke, Siti Nurhaliza ke, Britney Spears ke, saya tak kisah. Yang penting saya nak jadi semua orang. Orang cakap hidup ni cuma sekali. Yang penting kita enjoy. Korang tak tahu ke lagu tu? Cerita lagu. Aku tahu je cerita Tahu. tu. Aku tak tahu pula dia ni boleh hafal intro dia macam tu. Mana tak aku tengok hari-hari. Hai. Syik.